Hei, kau tengok saiz mangkuk ni. Ini bukan XXL. Ini XXXXL, bro. Tongbol dah buka outlet baru kat Times Square KL, weh. Wadikap. Siapa yang tak tahu lagi, Tongbol ni berkonsepkan makanan Thai street food. Memang terkenal dengan portion size XXXXL dia. Saiz kecil pun ada, tapi kalau nak makan ramai-ramai, order saiz besar gedabak ni lagi jimat. Ini mega klasik Thai milk tea. Saiz dia confirm boleh share 5-6 orang. Rasa dia tak payah cerita panjang. Pekat manis kau. Next, Super Bowl soup noodle dengan beef brisket and beef ball. Saiz dia gedabak, weh. Sup dia ada rasa herba Thai yang padu. Brisket dia lembut gila. Beef ball dia pun banyak. Nak kasih lagi power? Kau letak chili oil dia sikit lagi ngap. Next, crispy beef noodle soup. Yang ni pun killer kat sini. Sup daging dia sama je macam tadi. Cuma yang ni ada daging crispy gantung ni. Memang padu. Daging tu luar crispy, dalam lembut. Korang wajib try. Side dish dia ada kangkung fritter, salted egg coconut, fish cake dia pun sedap. Serius, kalau datang makan kat Tongbol ni, confirm kenyang, tahap koma and puas hati. Nak lepak ramai-ramai? Inilah pot yang sesuai. Ini lokasi outlet baru dia dekat Berjaya Times Square KL. Jangan lupa baca bismillah dulu sebelum makan. Takut nanti tak cukup. Jangan lupa like, comment, save dan share video ni untuk pot makan best lepas ni. Follow aku untuk konten padu setiap hari. Let's go!